Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Rozita Dwi binti Sanadi, berpegang kad menteri D2022110067. Okey, pada hari ini saya akan menerangkan tentang apakah itu gaya hidup sihat. Okey, gaya hidup sihat merujuk kepada amalan yang menyokong kesejahteraan fizikal, mental serta emosi, termasuk pemakanan seimbang, aktiviti fizikal seperti senaman, tidur mencukupi, pengurangan tekanan serta mengelakkan merokok dan pengambilan alkohol yang berlebihan. Ia juga melibatkan pemeriksaan kesihatan secara berkala untuk mencegah penyakit dan memastikan tubuh kekal cergas serta sihat. Okay, gaya hidup sihat membantu mengurangkan risiko penyakit kronik dan meningkatkan kualiti hidup secara keseluruhan. Okay, sekian, terima kasih.